daripada saya memilih untuk menjawab terus di luar, tiba-tiba marilah kita berdamai. Oh, kau tikam aku, lepas tu kau minta damai ya? Sedari tahu. Yang saya belum ulas ialah Vietnam. Kita ada cawangan baru, Parti Keadilan Rakyat di Vietnam. Saya dah perasan lama, beberapa bulan sebenarnya, bahawa dalam gerak kerja komunikasi sebelah kita ni, ada bibit-bibit mengulangi kesilapan yang dibuat semasa Datuk Seri Najib dahulu. Menggunakan bots. Bots ni ialah robot lah, robot. Maksudnya dia nak menaikkan likes. Sebenarnya orang yang like tu 1000 je. Tapi dia gunakan bots, kalau dulu daripada Pakistan, daripada India, sekarang ini daripada Vietnam kan. Saya dah perasan beberapa bulan sebenarnya. Macam mana saya perasan? Kerana kerja saya ni menganalisa data. Yang itu yang saya betul-betul disiplin yang saya buat. Menganalisa data ni bukan semata-mata daripada kaji selidik sokongan pengundi. Dia juga melibatkan kaji selidik di media sosial. Macam mana media sosial, sambutan dan sebagainya. Jadi memang saya ada satu pasukan yang menyemak semua ni, yang tengok semua. Beberapa bulan yang lepas, kita dah mula perasan, sudah, ni siapa ni dah mula pakai bots ni. Kalau ada posting-posting kerajaan, ada bots. Cuma saya bersimpati dengan pembangkang yang ada sekarang lah. Dia lambat semak ataupun dia tak faham. Sampai sekarang dia tak cerita lagi, dia tak nampak lagi benda tu. Jadi yang kita ada influencer TikTok yang hebat-hebat ni kan, kau pergi tengok balik kau punya likes tu. Memang ada bots dari ada bots kan. Jadi dia orang ni pun tak cerdik. Kalau ia pun nak pakai bots, janganlah pakai kepada posting Nurul Izzah, kan orang pergi semak. Jadi bila orang nampak, kita jadi bahan tertawa negara lah. Kita ada cawangan di Vietnam pula lepas ini. Bila perkara itu mula keluar, pasukan saya memang disemak tiap-tiap hari. Saya nak sebutkan, bots itu pun telah menjangkiti posting saya. Dekat posting aku pun dah ada orang Vietnam suka sekarang ni. Bukan sebab dia nak bantu saya. Saya tahu sebab besar kemungkinan dia tahu saya akan menjawab benda ini. Jadi dia nak tunjukkan, engkau pun pakai bots juga. Tak ada. Saya pun tak tahu asal-usul bots ini. Saya nak tegur kepada mereka yang bertanggungjawab. Dan sebab itu saya kata, berhati-hati memilih orang yang masuk parti dan juga membantu kita bila kita menang. Kerana sebahagian mereka ini jugalah yang mengerjakan dan menjadi strategis masa Najib dulu. Sebab itu dia pakai benda yang sama kepada kita sekarang. Dulu dia pakai bots, sekarang dia pakai bots. Saya nak bagi supaya fikirlah betul-betul, rakyat makin cerdik sekarang. Benda yang kita dulu lawan dan tertawakan, bila kita buat sama, sebab itu orang akan rasa macam sangat kecewa. Mari sama-sama, kita semak FB Nurul Izzah.